Lihat ini. Inilah Malaysia yang kita tunjukkan kepada dunia. Menara berkembang Petronas, lebuh raya yang berselirat di Lembah Kelang, kilang semikonduktor gergasi di Pulau Pinang yang membekalkan kuasa kepada iPhone dan Tesla anda. Di atas kertas, Malaysia adalah sebuah keajaiban. Kita berubah daripada tanah jajahan British yang bergantung pada getah kepada hub teknologi global dalam masa beberapa dekad sahaja. Kita adalah harimau Asia yang tidak pernah berhenti mengaum. Ataupun begitulah yang kita sangka. Tetapi, jika anda melihat dengan lebih dekat, jika anda mengupas lapisan keluli yang berkilat dan carta GDP itu, anda akan mula melihat cerita yang berbeza. Ia adalah kisah sebuah negara yang fizikalnya sedang bergerak ke masa hadapan, tetapi jiwanya, politiknya dan sistemnya sedang ditarik balik ke masa lalu. Kita sedang menyaksikan apa yang saya panggil sebagai The Great Pushback. Satu detik di mana kuasa identiti, sistem naungan dan sistem pendidikan yang rosak sedang bertembung untuk menghentikan kemajuan salah satu negara yang paling berpotensi di Asia Tenggara. Hari ini, kita akan melihat data, bukan sekadar nombor yang diberikan oleh kerajaan kepada anda, tetapi nombor yang cuba mereka sembunyikan dalam tulisan kecil. Kita akan bercakap tentang satu ramalan bahawa menjelang 2026 atau 2027, Malaysia akan menghadapi titik pertumbuhan paling kritikal. Sama ada kita memecahkan kitaran ini atau kita menjadi negara moden pertama di rantau ini yang sebenarnya bergerak ke belakang. Mari kita lihat identity swing. Dalam beberapa tahun berakhiran, kita melihat peralihan besar di kawasan pedalaman Melayu. Naratif telah berubah daripada bagaimana kita kembangkan ekonomi untuk semua kepada siapa yang akan melindungi orang Melayu. Ini bukan sekadar organik. Ini adalah strategi politik yang dikira. Dengan menggabungkan dua pangkalan konservatif terbesar, nasionalis lama dan sayap agama, anda mencipta super koalisi. Satu kuasa yang tidak memerlukan satu pun undi kemasan bandar dari Kuala Lumpur, Pulau Pinang atau Johor Bahru untuk memerintah. Kenapa ini penting untuk poket anda? Kerana apabila politik berasaskan identiti semata-mata, insentif untuk menunjukkan prestasi ekonomi hilang. Jika anda boleh menang pilihan raya hanya dengan memberitahu orang ramai bahawa anda adalah salah seorang daripada mereka, kenapa anda perlu bersusah payah membaiki ringgit? Kenapa anda perlu bersusah payah menarik pelaburan asing bernilai tinggi? Anda tidak perlu. Anda hanya perlu menjadi pelindung yang paling lantang di dalam bilik itu. Inilah gear pertama pushback itu. Sebuah sistem di mana pemenang ditentukan bukan oleh kualiti idea mereka, tetapi oleh kemurnian identiti mereka. Ia adalah strategi yang direka untuk memintas kelas pertengahan dan pusat bandar, orang yang sebenarnya mendorong inovasi dan ekonomi. Untuk memahami kenapa ekonomi kita terasa seperti tersangkut di dalam lumpur, anda perlu faham satu konsep yang saya panggil sebagai landlord mindset. Dalam sebuah ekonomi yang sihat, anda buat duit dengan mencipta nilai. Anda bina aplikasi yang lebih baik, anda manufacture bateri yang lebih cekap, anda sediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Tetapi di Malaysia, untuk masa yang lama, cara paling mudah untuk menjadi kaya bukannya dengan mencipta, tetapi dengan memiliki dan memeras. Inilah ekonomi rent-seeking. Fikirkanlah, lihat syarikat terbesar kita. Kebanyakan semuanya adalah GLC, syarikat berkaitan kerajaan. Mereka mengawal bank, telekomunikasi, ladang dan tenaga. Secara teori, syarikat-syarikat ini sepatutnya memberi manfaat kepada rakyat. Tetapi secara praktikal, mereka sering berfungsi sebagai alat naungan yang utama. Apabila seorang ahli politik perlu memberi ganjaran kepada penyokong loyal, mereka tidak memberi pingat, mereka memberi kerusi dalam lembaga pengarah GLC. Mereka memberi kontrak untuk projek lebuh raya yang kemudiannya akan disubkontrakkan kepada orang lain untuk mendapatkan bahagian. Inilah mindset tuan tanah dan ia membunuh daya saing kita. Sekarang, mari kita bercakap tentang bahagian yang paling bahaya dalam keseluruhan diskusi ini. Ia bukannya ekonomi dan ia bukannya ahli politik. Ia adalah kanak-kanak atau anak-anak kita. Kerana jika anda ingin melihat ke mana negara itu akan pergi dalam 20 tahun, anda tidak melihat GDP hari ini, anda melihat bilik darjah sekolah. Malaysia sekarang berada di tengah-tengah edu krisis. Dan saya bukan hanya bercakap tentang grade yang teruk, saya bercakap tentang kegagalan sistematik untuk menyediakan seluruh generasi bagi menghadapi dunia masa hadapan. Seluruh dunia sedang berbincang bagaimana untuk mengintegrasikan AI ke dalam sekolah.
Kita masih tersangkut dalam loop 1990-an tentang campur tangan politik dan kurikulum berasaskan identiti dan agama. Data daripada Bank Dunia dan PISA, program penilaian pelajar, menceritakan kisah yang menakutkan. Peratusan besar pelajar Malaysia berumur 15 tahun adalah buta huruf secara fungsional dalam matematik dan sains. Itu bukan bermakna mereka tidak tahu mengira. Ia bermakna mereka tidak boleh mengaplikasikan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Kita tertinggal di belakang Vietnam, kita tertinggal di belakang Thailand, dan jurang dengan Singapura, ia bukan lagi jurang, ia adalah satu lubang yang tak terjangkau. Kenapa ini berlaku? Kerana pendidikan telah menjadi bola sepak politik. Sebalik daripada fokus kepada pedagogi, how to teach, kita fokus kepada ideologi, what to teach. Kita telah memusatkan segala-galanya. Guru-guru di Kedah dan Perlis diberitahu bagaimana untuk mengajar oleh birokrat di Putrajaya yang sudah 20 tahun tidak menjejakkan kaki ke dalam bilik darjah. Mereka tertimbus dengan kertas kerja, dipaksa mencapai KPI yang tidak bermakna, sementara kualiti pengajaran mati. Dan inilah jurang kelas yang memecah belahkan kita. Jika anda ada duit di Malaysia, anda keluar daripada sistem. Pendaftaran sekolah internasional melonjak tinggi. Golongan elit, orang yang sama yang membuat polisi, menghantar anak-anak mereka ke private school atau ke luar negara. Mereka tahu sistem nasional sudah rosak. Ini mencipta masyarakat dua darjat, elit kecil dengan kemahiran global dan majoriti besar yang terterap dengan sertifikat yang tidak dinilai oleh pasaran global. Inilah gear ketiga pushback itu. Kita sendiri yang sebenarnya sabotaj tenaga kerja masa hadapan kita. Jadi, ke mana semua ini membawa kita? Jika anda plotkan tiga gear ini, politik identiti, mindset tuan tanah dan edu krisis, semuanya bertumpu pada satu tindak waktu yang spesifik, 2026 hingga 2027. Kenapa masa itu? Kerana itu adalah point of no return bagi status middle income country. Selama dekad, Malaysia telah menjadi negara yang hampir maju. Kita terperangkap dalam perangkap pendapatan pertengahan lebih lama daripada orang lain. Menjelang 2026, peralihan global ke arah AI dan green energy akan dalam fasa penuh. Jika kita tidak membaiki sekolah kita dan membuka ekonomi kita pada masa itu, kita tidak akan kekal di mana kita berada. Kita akan ditinggalkan. Ramalan saya adalah the great stagnation. Apabila super koalisi ultra-konservatif berkemungkinan akan mengambil lebih banyak kuasa, langkah pertama mereka bukannya reform ekonomi, ia adalah perlindungan. Mereka akan menggandakan mindset tuan tanah untuk memastikan pangkalan mereka gembira. Mereka akan terus mengasingkan sistem pendidikan untuk melindungi identiti. Dan hasilnya, brain drain akan menjadi satu bleeding yang tidak terkawal. Sekarang, lebih 1.8 juta rakyat Malaysia tinggal dan bekerja di luar negara. Ini bukan sekadar rakyat biasa. Mereka adalah doktor, jurutera dan saintis terbaik kita. Menjelang 2027, jika pushback ini berterusan, kita akan melihat penghijrahan besar-besaran talan kelas menengah yang masih berbaki. Apabila talan-talan lokal ini pergi, pendapatan cukai negara menjadi kecil. Apabila asas cukai mengecil, ringgit melemah. Apabila ringgit melemah, kos sara hidup, nasi lemak anda, petrol anda, iPhone anda menjadi tidak tertanggung. Ia adalah satu putaran maut. Saya tidak membuat video ini untuk menjadi pembawa data buruk. Saya buat video ini kerana saya sayang kepada negara ini. Malaysia mempunyai segala-gala yang diperlukan untuk menjadi pemimpin Asia Tenggara. Kita ada lokasi, kita ada sumber dan kita ada rakyat yang sangat berdaya sehalian. Tetapi, kita berada di persimpangan jalan. Pushback ini adalah pilihan. Kita memilih untuk membiarkan identiti mengatasi ekonomi. Kita memilih untuk membiarkan sistem naungan membunuh inovasi. Kita memilih untuk membiarkan sekolah kita reput sementara kita bertengkar tentang simbol. Memecahkan kitaran ini memerlukan sesuatu yang radikal. Ia memerlukan kita membunuh mindset tuan tanah. Ia memerlukan kita mengeluarkan politik daripada pendidikan. Pilihan itu di tangan kita. Kita boleh menjadi generasi yang melihat harimau berhenti mengaum atau generasi yang akhirnya bertindak untuk membaiki enjin itu semula. Data sudah jelas. Tanda-tanda amaran boleh dilihat dengan terang. The question is, are we brave enough to change the direction? Terima kasih semua kerana sudi menonton. Selamat Tahun Baru. Bye.